Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pesanan ataupun nasihat YB Datuk pada calon kita hari ini? Mungkin ada pesanan yang nak disampaikan ke? Calon kita ni umur berapa? 48. Anak berapa? 3. Allah. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, calon terbaik untuk kita pilih ialah calon yang muda, yang fresh, daripada parti yang bersih. Perikatan Nasional setakat ini realitinya dan sejarahnya menggambarkan adalah parti yang bersih. Pemerintah Terengganu bersih daripada rasuah, Kelantan bersih daripada rasuah, Kedah bersih daripada rasuah, Perlis bersih daripada rasuah. Kerana rakyat cerdik mencari calon yang bersih, kemudian boleh membantu rakyat. Ya Allah, calon kita pada kali ini calon terbaik yang dimukakan oleh Perikatan Nasional untuk pengundi merotai. Saya dapat maklumat juga keluarga dia besar, keluarga dia ramai. Dah tentu ahli-ahli keluarga boleh panjangkan kepada sanak saudara, kawan-kawan pun ramai. Kawan bantu boleh melihat perkembangan terbaru. Insya-Allah calon yang dikemukakan pada kali ini adalah calon terbaik untuk bantu partai. Insya-Allah bahagia kita. Insya-Allah nanti jadi yang berhormat, kita diberi kepercayaan. Abah ni ada berbagai-bagai isu. Yang pastinya isu global seluruh negara ialah isu kebajikan rakyat yang diketahui umum. Di Terengganu kebajikan, Selangor sendiri pun isu kebajikan dan isu-isu lain. Jika yang berhormat ataupun kita bagi gelaran. Amin. Dengan harapan doa daripada tuan-tuan.